Ramai pelajar kata pengajian am ni susah. Tapi sebenarnya tak susah pun. Yang penting faham konsep je. Selamat datang ke Sembang Pengajian Am bersama Cikgu Zalina. Dalam pengajian am, bila kita faham konsep, semua akan jadi lebih mudah. Subjek pengajian am ni, kita akan belajar 3 perkara. Yang pertama, kita akan faham bagaimana negara berfungsi. Yang kedua, kita faham isu semasa. Yang ketiga, bina kemahiran berfikir dan berhujah. Okey, cikgu nak bagi tips bagaimana nak jawab pengajian am dalam peperiksaan. Tips dia mudah je. Kamu tulis jawapan, ikut kefahaman dan berhujah dengan logik. Macam mana cara nak hujah dengan logik tu? Bagilah idea. Kemudian, uraikan mengikut konsep apa, bagaimana, contoh. Settle. Senang kan belajar pengajian am ni? Yang penting kita faham konsep, fakta dan kita boleh kaitkan dengan isu semasa. Bila kita dah kuasai perkara ni, kita takkan mudah percaya pada berita yang kita terima di luar sana. Sebab kita dah boleh bezakan yang mana satu fakta dan yang mana satu persepsi. Ini berita baik. Cikgu buka segmen ini untuk kita sembangkan apa saja topik yang ada kaitan dengan pengajian am. Komen saja topik apa menjadi pilihan kamu untuk kesembangkan dalam video yang akan datang. Okey, jumpa lagi dalam Sembang Pengajian Am bersama Cikgu Zalina. Bye!